Mudah ke nak jual semula emas kalau perlukan duit. Contohnya gold bar 250 gram macam ni ataupun 1 kilogram emas macam ni. Inilah salah satu kelebihan besar simpanan emas bersama Public Gold, iaitu kemudahan buyback ataupun belian semula emas bila perlukan tunai. Ada orang takut simpan emas sebab risau susah nak jual semula. Tapi dengan Public Gold, prosesnya sangat mudah. Tuan-puan hanya perlu bawa saja emas yang tuan-puan ada, sama ada gold bar ataupun dinar, ke mana-mana cawangan Public Gold di seluruh Malaysia. Public Gold jamin beli balik pada harga buyback semasa mengikut apa yang dipaparkan di website Public Gold. Anda tak perlu risaukan tentang tawar-menawar harga ataupun kena tolak upah seperti barang kemas. Jika anda menabung emas di akaun Gap, prosesnya jauh lebih mudah, iaitu anda boleh terus jual semula melalui aplikasi Public Gold dan duit akan terus dimasukkan ke dalam akaun bank anda dalam masa 1 hingga 3 hari bekerja. Inilah sebabnya Public Gold jadi pilihan nombor 1 penyimpan emas di Malaysia. Emas bukan sahaja melindungi nilai kekayaan, tetapi apabila terdesak, emas boleh dicairkan segera tanpa proses yang rumit.